Ramai duk kata dia adalah kereta EV tapi pakai enjin. Ramai media yang kata macam tu dan ramai jugalah yang skeptikal. Kalau kereta EV pakai enjin, tu kereta hybrid lah kan? But actually, lain ceritanya. Kita adalah media yang sederhana. Of course lah kita akan review yang low spec punya. So presenting to you guys, Nissan Kicks e-Power. Semua tentang Nissan Kicks ni akan terjawab dalam video kita pada hari ini. So jangan lupa klik button like and subscribe channel saya dekat bawah ini. So jom guys, let's go. Away we go. Alright guys, so hari ini kita ada bersama-sama kita daripada Go-Car Nissan Kicks e-Power variant VL, iaitu variant yang paling base spec sekali untuk Nissan Kicks di pasaran Malaysia, di mana Nissan Kicks ni datang dengan dua pilihan variant iaitu VL dan juga VLT. Dan recap semula, ini adalah sebuah SUV segmen B. Dia bersaing dengan Proton X50, Honda HR-V dan di all new Chery Tiggo Cross di Malaysia. Bahagian hadapan dia, kalau anda semua boleh nampak, dia masih lagi typical Nissan punya design language, which is dekat sini kita ada V-Motion grille yang berwarna chrome, and also yang dekat sini pula dia ada gloss black sikit. Dan kalau korang perasan pula, dekat bahagian dia punya logo Nissan ni, dia flat tau. Dia bukannya timbul apa, sebab dekat sini adalah dia punya ADAS sensor. Daripada segi bahagian lampu dia pula, dia menggunakan jenis LED dengan shape yang tajam sama dengan grille V-Motion dia. Dan supaya nak nampakkan lagi dia adalah sebuah SUV, tengok bahagian bawah dia ni, ada chrome dekat dia punya skid plate. Well, sebenarnya saya nak highlight lagi satu, sebab inilah kereta daripada Go-Car. Special dekat sini ditulis di all new Nissan Kicks e-Power. Sebab sekarang ni Go-Car dah ada option untuk kereta ni. So kalau korang semua nak rasa pengalaman memandu Nissan Kicks ni, boleh go to the Go-Car X and check it out dekat sana. And daripada segi dia punya rim ni pula, kalau korang semua boleh nampak, dia menggunakan design jenis 5 spoke, ada 2 tone color, warna chrome dan juga warna grey. Dan sebenarnya inilah rim bersaiz 17 inci, which is average dalam segmen B punya SUV. Daripada segi sizing, dia lebih kurang sama sahaja dengan S50. Cuma daripada segi luaran, apa yang anda nampak secara visual, adalah ala-ala compact tu sikit. Dekat bahagian door handle dia bagi color chrome, tapi dekat sini sebab ini base spec, dia tak adalah chrome lining semua. But still, anda akan dapat dia punya roof rail yang boleh function warna silver. Sebenarnya kereta ni adalah kereta yang color hitam. Dia ada beberapa pilihan color dan saya sebenarnya lagi suka yang color yang orange. Tapi tak apa, kita dapat kereta hitam saja sebab dekat bahagian sini C-pillar dia dicolorkan dengan plastik warna hitam. So kalau kereta tu color orange ke atau color merah ke, dia nampaklah macam ada design ala-ala floating roof. Kita tengok pula di bahagian belakang, di mana model ni ada penambahbaikan berbanding dengan model Nissan Kicks yang berada di pasaran Asia Tenggara yang lain, which is dekat sini Nissan Malaysia ditawarkan ada garis tengah ni yang bertindak sebagai reflector macam tu. Well, ini hanyalah untuk design purpose sahaja, tak ada lampu pun dalam ni, just a normal reflector. But the actual lamp actually ada dekat bahagian sini. Dia bukanlah satu design petak macam biasa. Dia ada some shape dan juga curvy line sampailah dekat garisan bonnet kat sini. So, dia bukanlah satu design yang bosan. Tapi, bila tengok balik, bila ada lining macam ni, dia nampak macam kereta China sikit. Tak tahulah kenapa. Well, ada orang suka, ada orang tak suka. Well, inilah variant VL, so kita tak datang dengan spoiler. Dan sebab ni adalah Go-Car, dia pun nak marketing dengan kereta ni 900 km range. Betul ke tak betul? So jom kita tengok dia punya boot space dia pula macam mana. So kereta ni sebab dia base spec, dia low spec, dia tak ada power boot lah for sure. And maafkan saya kalau ada macam-macam benda dekat sini yang tapi daripada segi dia punya boot space 423 liter. So kalau setakat letak 1, 2, 3 ataupun 4 luggage size sederhana, tak ada masalah. Tapi sayangnya kereta ni adalah kereta moden, dia tak datang dengan tayar spare. And itu adalah dia punya battery dia. Kereta elektrik yang pakai enjin kan, siapa je yang tak wonder dengan apa kemampuan kereta ni. So benda-benda tu nanti kita akan cerita dalam sesi test drive. Tapi jom tengok dalam dia pula, okey ke tak okey low spec ni. Jom. Well, ini adalah bahagian interior dalaman untuk Nissan Kicks e-Power ni.
which is untuk variant VL macam ni anda akan datang dengan one tone color saja, iaitu black di seluruh tempat. Tapi kalau anda ambil VLT, dekat sini dia ada macam color-color red, brown macam tu. Tu sajalah perbezaan dia, dan ada juga perbezaan sedikit daripada segi features-features yang lain. Contohnya dekat sini, walaupun dia ada tulis kamera dekat sini, tapi bila kita tekan, kereta ni tak ada kamera, even the reverse cam pun. Punya steering dia ni, dia bagi jenis flat bottom, which is dia takkan ganggu korang punya peha atau kaki lah. And ada juga fully functional button dekat bahagian sini-sini, dan juga datang sekali dengan, walaupun inilah low spec, dia datang dengan basic juga untuk cruise control. Dan daripada segi dia punya meter pula, sebelah adalah jenis analog untuk dia punya speed, dan sebelah lagi adalah jenis digital punya meter. So waktu saya mula-mula nak pakai kereta ni, waktu kita ambil daripada Gokar, memang agak kekok sikit mana nak cari dia punya drive, mana nak cari dia punya reverse. Reverse dia actually korang kena tekan macam ni tau, which is daripada sini kena tekan naik ke atas, barulah reverse. Kalau tidak, memang tak reverse lah korang. And kalau nak parking, senang je lah, just tekan P macam tu saja. So daripada segi dia punya center console ni pun dia datang sekali lah dengan cup holder, and okay, actually dia boleh naik turunkan dia punya level dia. Dan ini pula adalah dia punya armrest. Boleh lah kalau setakat nak letak kunci rumah ke apa ke, yang patut-patut sahaja. Daripada segi dia punya headroom, sebenarnya memang sangat-sangat luas, sebab kereta ni jenis tinggi, hard plastik, leather, gloss black, hard plastik. Kita tak boleh expect lebih lah, sebab kereta ni pun bawah harga RM150,000. But dia punya stitching dia pun memang nampak nice. And kalau korang perasan, ini memang sebiji dengan Nissan Almera. Cuma untuk variant VL, dia datang dengan fabric seat sahaja. Korang takkan dapat leather seat lah macam VLT. Tapi fabric seat dia pun sebenarnya agak berkualiti, di mana kalau nampak kat sini ada stitching biru-biru, and also design bulat-bulat biru-biru sikit. So tak adalah nampak hitam yang bosan sahaja. Dia tak adalah terlalu futuristik, tapi dia cukup untuk kegunaan kita sebagai driver and also passenger. Memang cukup and memang practical. So jom tengok bahagian space belakang pula. Actually quite sempit lah, memang quite sempit untuk 3 orang lelaki dewasa. Tapi kita kena faham, ini adalah SUV segmen B, tak boleh nak expect lebih lah. Kalau nak lebih ruang, pergi ke SUV segmen C. Headroom dia still lagi superb, good. And dia datang dengan 3 headrest, termasuk untuk penumpang tengah. So kalau korang yang duduk tengah, yang selalunya tak ada headrest, komplain tak boleh nak sandar kepala, sini korang boleh sandar kepala. Well, daripada segi bahagian tengah dia pula, dia tak datang dengan aircon. Mungkin sebab kereta ni saiz kecil, tak perlu kot, tapi depends juga pada orang. Dia ganti dengan 2 USB punya port. So kalau nak charge phone kan, boleh pakai USB Type A, dua-dua, tak ada USB-C. Okay lah, quite practical and convenient jugalah kepada mereka-mereka passenger yang duduk belakang. Terutama sekali kalau anda nak beli kereta ni untuk bawa jalan jauh. Kalau setakat nak jalan balik kampung daripada KL ke Pahang ke Johor, should be tak ada masalah. And sebenarnya bukan setakat tu saja, even kalau anda daripada Johor Bahru nak pergi ke Perlis pun tak ada masalah sebenarnya. So jom kita test drive kereta ni. Let's go. So sebenarnya kereta ni menggunakan enjin 1.2 liter 3 silinder. So bila korang dengar saja 1.2 liter, macam boleh ke kereta ni nak pick up power? Boleh ke kereta ni nak jalan dalam kawasan-kawasan berbukit-bukit ataupun macam dekat Genting kan? Boleh ke nak panjat macam tu dengan saiz kereta ni yang besar, SUV segmen B, dan dia punya curb weight dia sebenarnya adalah 1.3 tan. Jadi dengan enjin 1.2 boleh ke? Sebenarnya sangat-sangat boleh, sebab enjin tu tak ada kaitan pun dengan apa yang berlaku pada tayar kereta ini. Enjin 1.2 liter hanya bertindak sebagai generator kepada dia punya bateri. Kereta ni datang dengan bateri yang macam kereta EV biasa, cuma dia punya saiz kapasiti dia tak adalah besar mana, iaitu 2.06 kWh sahaja. Memang tak besar. Tapi bateri tu pula digunakan untuk mengkuasakan ataupun mengelektrifikasi dia punya electric motor, di mana kereta ni didatangkan dengan single electric motor yang berkuasa 129 PS dan 280 Nm of torque. So daripada angka yang anda semua boleh dengar, sebenarnya kereta ni memang cukup power. Kita try sikit. Okay, depan ni dia sharp corner sikit. So dan kita try dia punya handling dia.
dia punya stability, walaupun kereta ni adalah SUV segmen B, masih lagi okey dan masih lagi stable walaupun kita ambil corner di jalan-jalan berbukit yang agak tajam sebenarnya dia punya seleko. So disebabkan kereta ni dipandu sepenuhnya menggunakan single electric motor, jadi dia punya feel pemanduan dia memang sebiji macam kita bawa EV. Kita boleh bawa kereta ni dengan satu pedal sahaja, iaitu pedal minyak. Dekat situlah korang nak tekan, nak pergi, ataupun dekat situlah korang nak brake. Teknologi ni sebenarnya dah ada di kebanyakan semua EV-EV yang lain. Bila kita lepaskan sahaja pedal minyak, terutama sekali contoh di kawasan macam ini, kita sekarang ni sedang turun bukit, dia akan brake secara sendiri, jadi kita tak perlulah nak tekan pedal brake sangat-sangat. Dan bila ketika dia brake secara sendiri, dalam masa yang sama dia akan charge bateri kereta ni tadi. Bateri kereta tadi pun dia akan salurkan dia punya kuasa kepada elektrik motor, dan daripada elektrik motor kereta ni pun boleh jalan semula. So memang teknologi ni, regen braking ni sebenarnya adalah salah satu cara juga bagi mana-mana kereta EV ataupun kereta macam Nissan Kicks ni untuk menjimatkan penggunaan bahan api dia. Dan katanya satu full tank, di mana full tank kereta ni adalah 41 liter dalam lebih kurang RM84 macam tu, Nissan kata boleh gerak sejauh 900 km. So bayangkan daripada JB pergi ke Perlis sekali one shot saja, isi minyak sekali saja full tank RM84 boleh sampai macam tu. Sebenarnya kereta ni datangkan dengan 3 jenis driving mode, iaitu Eco, Normal dan juga Sport. Oh yes, sebelum saya terlupa, sebenarnya kereta ni ada satu lagi function yang special ataupun satu driving mode yang special, iaitu mode EV only. Ada satu button EV only. Dekat situ anda tekan sahaja, kereta ni akan terus bergerak 100% by electric motor macam kereta EV yang biasa. Memang senyap, tak ada apa. Cuma kelemahan dia, dia hanya boleh bergerak sekitar 2 km lebih sahaja, dan top speed yang boleh capai untuk yang itu adalah maksimum 40 km per jam. Lebih saja anda pergi daripada 40 km per jam, kereta ni akan off sendiri dia punya EV mode tu. Kereta ni datang dengan McPherson suspension di bahagian hadapan dan torsion beam di bahagian belakang. So daripada segi dia punya stability untuk bergerak di jalan-jalan yang tak berapa nak rata ataupun jalan-jalan yang banyak bumper, banyak bonggol dan line-line kuning, sebenarnya anda tak akan rasa dengan sangat-sangat harsh. Ada bumper, dia quite soft and comfort daripada segi dia punya setup tu. So sebenarnya dekat UiTM Puncak Alam ni ada satu kereta legend yang saya tak tahu ni kereta siapa, tapi it's gonna be fun to be in front of this car. Di mana kereta ni datang dekat sini sejak daripada saya SEM 1 lagi, dan dia masih lagi ada dekat sini. Okay, so mungkin ada yang tanya juga macam mana daripada segi safety kereta ni. Actually kereta ni dia datang dengan bukan 1, bukan 2 dan bukan 5, tapi datang dengan 7 airbags, which is dia juga datang dengan rating 5 star Asian NCAP. So korang tak payah risau lah. Dan walaupun kalau korang beli variant Nissan Kicks e-Power VL, korang akan dapat juga ADAS ataupun AEB secara basic. Tapi kalau korang beli yang VLT tu, dia ada macam-macam features lagi lah, seperti Vehicle Traffic Alert, Blind Spot Monitor, yang tu semua tak adalah dekat sini. But this one, a basic ADAS system, which is actually dah cukup-cukup mencukupi lah untuk sebuah kereta di bawah harga RM120. And macam mana pula dengan harga? Cuba korang tengok atas ni. So, daripada segi harga, Nissan Kicks e-Power variant VL ni macam mana? Sebenarnya kali ni Nissan Malaysia bawa kereta ni memang di bawah harga RM120,000. Untuk variant VL ni adalah sehingga RM113,800 untuk harga Nissan Kicks VL di Semenanjung Malaysia. Tetapi kalau Nissan Kicks VLT tu, anda kena tambah lebih kurang RM8,000, lebih kurang RM121,800. Tapi daripada segi perbezaan features, adakah memadai? Kalau korang nak beli the base variant Nissan Kicks VL ni, bagi saya cukup. Kalau korang setakat nak menggunakan kereta untuk keperluan harian korang, memang cukup, tak ada masalah apa-apa pun. Setakat benda-benda aksesoris yang lain tu boleh tambah kemudian. But for the basic features yang ada kat kereta ni, memang mencukupi.
And Nissan Malaysia juga dia bawa sekali kereta ni dengan waranti, iaitu 5 tahun waranti ataupun 100,000 km, yang mana satu saja yang sampai dulu. And then lagi satu adalah 8 tahun waranti untuk pack bateri EV komponen-komponen yang ada dalam kereta ni. 8 tahun guys, bukan 5 tahun sahaja. Kita semua tahu nasib jenama Nissan ni agak sama-sama sejak hujung tahun lepas. Tapi boleh beli lagi ke kereta ni? Actually boleh. Sebenarnya tak ada apa yang anda perlu risaukan, sebab Nissan adalah satu jenama yang besar. Dia adalah satu car company yang dah lama bertapak di Jepun, dan bila dia melangkah secara global, mereka dah sedia dengan macam-macam strategi and plan untuk pastikan mereka sentiasa bersaing and reliable kepada pasaran-pasaran yang mereka masuk di mana-mana sahaja di seluruh dunia, termasuklah Malaysia. Beli sahaja Nissan Kicks ni, ataupun kalau korang tak sure nak beli ke tidak, korang boleh try dulu test drive dekat mana-mana go-car yang berhampiran dengan anda yang ada Nissan Kicks e-Power variant VL macam ni. So guys, kita dah test drive kereta ni, kita dah tengok dah dari segi eksterior dan interior Nissan Kicks e-Power variant VL ni. Apa kata anda semua? Adakah kereta ni berbaloi untuk anda, dan adakah kereta ni menjadi minat kepada anda berbanding dengan kereta-kereta yang lain? Kongsikan di ulangan komen dekat bawah ini. Pada saya, I like this car so much. So, jangan lupa klik button like dan subscribe channel saya dekat bawah ini. Sehingga kita jumpa lagi video-video yang akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Nissan Kicks.